Dia ada komen-komen sebab OBS aku suka. Dia benda besar hok duk rakyat Kelantan duk nanti ni adalah Sukma. Ya, betul. Sukma 2028. Saya pun duk tengok juga ni. Tapi mungkin Sukma akan berlaku selepas pilihan raya ke 16 kan, agak-agak. Mungkin kita tak tahu lagi. Jadi persoalan besarnya maybe Sukma ni satu benda besar. Betul. Soalan dia, rakyat Kelantan ni duk nanti-nanti dia kau duk benarnya dengan infra-infra hok kita nak buat tu. Dia betul lah, maknanya projek besar, menilai ratusan juta lah kan. Dan sebenarnya nak rakyat yakin tak yakinnya, sebenarnya saya dah bentang kat benda ni dalam mesyuarat Jawatan Tertinggi Sukan Negara yang dipersiapkan oleh Menteri sendiri, Menteri Sukan. Jadi lepas kita betul dengan persediaan kita, dengan apa kita buat tu, dan mesyuarat tu yakin dengan persiapan kita. Dan lepas dia yakin dengan persiapan kita tu, sebab itulah Kerajaan Negeri terima dah surat watikah pelantikan daripada Menteri bersetuju Kelantan sebagai tuan rumah. Lepas tu kalau kita tengok program-program macam saya sebut tadi, secara umumnya dia ada 7 komponen kan. 7 projek besar. 7 komponen ataupun fasiliti yang dia buat tu. Dan 3-nya sudah berjalan. 3 sudah berjalan dari segi pembinaan dan sebagainya. 4 lagi tu ni dalam proses untuk dapatkan proses perolehan tender dan sebagainya lah. Jadi dia 7 komponen tu dia ada jadual-jadual dia. Maknanya sebagai contoh stadium utama tu, Stadium Bukit Merbau, dijangka siap 23 bulan 2 2027. Sebagai contoh lah. 2027 bulan 2. Dan dalam banyak-banyak komponen tu dijangka paling lewat lah dari segi jadual dia tu adalah pembinaan arena tertutup di Pasir Putih tu, dijangka siap 20 bulan 9 2027. Jadi semua pembinaan tu yang terakhirnya dijangka paling lewat siap bulan 9 2027. Dan Sukma kita kemungkinan pertengahan ataupun bulan 7 lah, ataupun kuartal ketiga lah 2028. Jadi insya-Allah kita yakin dengan kemampuan kontraktor ataupun yang diuruskan oleh JKR ni akan dapat memantau projek ni dan dapat siap sebelum Sukma, insya-Allah.